ke memang dia beli kereta ni dia tak inspect dulu ke, ataupun memang dia suka simpan rosak ke macam mana kereta ni? Banyak betul benda rosak. Kereta ni dah beberapa hari dekat sini lah. Kita dah macam-macam kita dah buat. Dekat tangan saya ni ada dua hose. Kalau tuan-tuan boleh nampak, ada dua hose. Kalau macam ni hose lama yang kita dah keluarkan, yang ni hose baru yang kita akan ganti lah. So kalau tengok dekat hose lama ni, kita dah nampak macam ni kan. Ini macam kulat-kulat ni kan. Ini sebenarnya bukan kulat. Ini dia punya coolant lah. Dia dah bocor, jadi dia dah jadi macam kerak lah kat sini kan. So kat sini pun kita boleh tahu lah yang benda ni dah bocor, dah problem. Jadi kita dah gantikan dengan yang baru. Hari ni kita nak masukkan dengan yang baru. Ini adalah coolant hose yang baru. Memang jauh beza lah kalau kita tengok baru dengan lama. Ada beberapa cara lah macam kita nak tahu macam mana hose lama ni dah rosak kan. Contoh macam dekat sini kita boleh nampak memang dia bocor. Macam ni memang nampak terang lah yang benda ni bocor kan. Ataupun ada setengah-setengah lagi dia tak bocor dekat sini tau. Tapi dia punya bahagian plastik-plastik ni dia akan bertukar colour. Sebelum dia pecah, sebelum dia reput, dia akan jadi colour perang dulu. Kalau perang tu kita tak perasan, lama-lama dia pecah. Jadi hari ni kita nak tukar yang baru. Kita lagi technician kita akan pasang dan kita harap pas ni customer akan puas hati lah. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa dengan kenderaan tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan boleh datang ke sini, ke Transmetric Automotive Sini Belah Shah Alam ni. Kita boleh tolong check kan, kita boleh tolong repair, kita boleh tolong advice, tolong diagnose masalah-masalah yang tuan alami tu. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita cuti. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang masalah nak bertanya ke apa, boleh klik link di bio. Baik, kita jumpa lagi. Bye.